Setting kamera. Okey. Sekarang kita nak pergi ride. Anda bersama channel Ahmad Safadi. Okey guys, hari ni kita ada grup Kapcai. Hari ni ada berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 biji motor. Ni semua geng-geng seperjuangan tempat kerja ni. Hari ni jam menunjukkan 11.20. Okey, dalam 64 km kita akan sampai dekat Mekari Zul. RNR Ulu Benam. Lokman akhirnya follow juga. Tu dia. Ulu Benam. Aku dah buka map. Google Map. Tak tahu ya kau. Okey guys. Okey, kita dah bergerak. Sekarang dah on the way. Okey. Hari ni kira agak ramai juga. Ada dalam lebih kurang 12 biji motor. Kira ramai juga lah. Ini semua geng-geng Kapcai ni. Hari ni aku bawa motor Y15. Semoga perjalanan hari ni selamat sampai ke destinasi. Hari ada Z motor Y16. Okey, hari ni kita jalan-jalan cari makan lagi. Macam biasalah. Kita pun ada geng-geng skuter. Kau pun semua laju ni. Aku kat belakang. Okey, hari ni cuaca cerah. Sekarang ni musim hujan guys. Bila petang dia hujan. Harap-harap hari ni okey lah keadaan cuaca. Hasan first time pergi ride. Baru beli motor skuter ADV 160. Okey, dah grup kita orang.
minutes later. Okay guys, sekarang kita nak gerak. Tunggu tadi member isi minyak dekat hentian Behrang. Sekarang ni kita pergi U-turn. Okay, kita gerak sekarang. Semua dah ada. Okay, let's go. Salah ya. Kuala Lumpur balik. Yelah, dia kena U-turn depan ni. Okay guys, lagi 9 minit kita akan sampai ke Mekari Zone. Sekarang tadi kita U-turn dekat apa? Tol Behrang sini. Sekarang kita ke Kuala Lumpur balik. Layan kau dah guys. Lagi 2 km guys. Hampir sampai lah. Harap apa tak ramai orang lah. Tak tahu lah ramai ke tak. Biasa kawasan perhentian ni biasanya ramai lah. Ada lagi tempat viral macam ni kan. Harap nanti dapat tempat duduk lah. First time aku datang sini. Biasa je lalu je kat sini, tapi tak pernah singgah yang ada tempat viral macam ni. Apa, Mekari Zone. Tengok kawasan pun dah hujan dah ni. Gelap. Alhamdulillah lah, kita orang dah sampai dekat sini. Hentian Hulu Benam. Ok, dah sampai dah. Tengok kawasan pun dah gelap dah ni. Tunggu masa nak hujan je ni. Ui, penuh parking. Polis punya. Later. Tak main stiker ni. Tiga ada. Okey, kita sampai Mekari Zone. Di famous Zul Mekari. Tengah beratur ni, orang tak ramai lagi ni. Mari. Beratur dulu. Betul. Apa ada stiker dulu? Stiker mana? Saya datang sini tau. Saya datang sini Kau sini tu sama? Ni ada taruh dah. Tanda hadir. Tanda hadir ya. Santa Railu. Baik. Ini ada Mekari special order. Iya bang, saya tahu dia bang. Oh dia ada dia, bukan dia. Dari tempat duduk depan ni. Ada video je, ambil video. Okey, dah ni. Dah. Wah, baik ni dua. Weh, dah habis dah. Apa? Apa sangat ya? Lambat. Tengah lapar ni. Ya, tadi sudah baik.
special. Saya bungkus. Itu lah. Ini tunggu mak. Abang nak ambil video. Dah pernah saya video. Lesen sudah datang. Saya sudah pergi raya. Okey, betul. Ini garis special semua ada. Ini garis special semua ada. Telur ada, perut ada, ayam ada. Sedap, padu sedap. Fishball. So, ambil tisu pula. Suap lah. Suap lah. Mana lubang? Belakang. Ya, ke belakang ni dah. Tu lah, belakang. Makan durian. Mana durian lah? Ini. Musangking tau. Ini kampung dia Musangking. Jangan lawan aku. Aku buat lagi. Aku lori lampu lagi. Sampai di depan kebun. Mataku pedih. Dia sendiri balik pun boleh kan? Boleh. Dia sendiri boleh pergi rawat balik lah. Dia tahu ni rumah. Awang. Ini tempat saja sudah habis. Sama. Kan? Dia balik sendirian. Tak, dia bagi tahu. Kau bagi tahu. Dia kena bagi tahu. Balik. Balik. Datuk. Dalam 15 minit ni. Ni kau dah punya kuat di lawan lagi ni. Okey guys, dah siap makan. Buka Mega Rizul tadi. Memang Mega Rizul memang sedap. Memang terbaik lah. Tadi makan pun memang kenyang lah. Memang puas hati.
Okey lah. Video sampai di sini saja. Pada korang yang baru nonton, jangan lupa like, komen dan subscribe di channel Ahmad Safadi. Okey guys, kita jumpa di lain video.